Saya betul-betul, tapi saya nampak orang pakai songkok seorang tu, saya terubak sikit hati. Kenapa PMX tidak hadir sama dalam serangan damai? Memang kurang ajar betul Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ini. Engkau dah puji Perdana Menteri kami dengan perkataan fantastik. Tengok-tengok bila dianjurkan persidangan aman dekat Mesir bagi mencari penyelesaian tentang konflik dekat Gaza, engkau boleh tak jemput Perdana Menteri kami, tapi Presiden Indonesia kau boleh jemput pula. Macam betul kau ni kan. Biasa semua tahu mengapakah Malaysia tidak dijemput tetapi Prabowo pula dijemput. Begitulah sikap kaum Melayu palsu di negeri Kasino Malaides. Mereka selalu membanding-bandingkan negaranya dengan Indonesia. Karena sudah terbiasa hidup dalam dunia dongeng, kaum Melayu palsu Malaysia merasa sebagai kaum terhebat di dunia. Padahal, jumlah Melayu palsu Malaysia hanya sedikit. Tapi mereka mengklaim sebagai penguasa Nusantara dan mengklaim sebagai keturunan Nabi. Mereka juga sering gembar-gembor bahwa bahasa Melayu mereka itu hebat sekali. Padahal di Malaysia sendiri, bahasa Melayu tidak laku. Dan yang paling lucu, kaum Melayu Malaysia juga merasa paling membela Palestina. Padahal kaum Melayu Malaysia tidaklah diperhitungkan di dunia karena jumlah mereka sangat kecil. Selain itu, kaum Melayu Malaysia bukanlah kaum pejuang. Melayu Malaysia tak berani melawan penjajah. Kemerdekaan negara Malaysia pun hanyalah hadiah penjajah. Jadi Malaysia hanya negara boneka British seperti halnya Israel. Tapi itulah lucunya kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia sebenarnya kaum penakut, tapi kini sok membela Palestina. Akhirnya, mereka hanya jadi tertawaan dunia. Memang kurang ajar betul Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ini. Engkau dah puji Perdana Menteri kami dengan perkataan fantastik. Tengok-tengok bila dianjurkan persidangan aman dekat Mesir bagi mencari penyelesaian tentang konflik dekat Gaza, engkau boleh tak jemput Perdana Menteri kami, tapi Presiden Indonesia kau boleh jemput pula. Macam betul kau ni kan. Biasa semua tahu telah pun berlangsung satu persidangan untuk kemuncak keamanan yang berlangsung dekat Syam Al-Sheikh dekat Mesir, di mana tujuan utama persidangan ini yang dihadiri oleh ramai pimpinan-pimpinan antarabangsa ialah untuk mencari keamanan bagi konflik di Gaza. Sebab seperti mana kita tahu, konflik dekat Gaza ini memang dah sekian lama dah. Mereka kata, ianya bermula sejak 7 Oktober. Tidak. Ianya dah bermula sejak peristiwa Nakba yang pertama pada tahun 1948 lagi. Sampai sekarang tak pernah selesai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, semua pihak tahu, seandainya kalau konflik ini berterusan, memang ianya akan mendatangkan kemudaratan kepada dunia secara khususnya. Dan of course Israel pun tahu yang makin lama masyarakat dunia makin membenci mereka. Masyarakat dunia makin buka mata tentang betapa Israel inilah culprit yang sebenar, penjenayah yang sebenar. Dan kerana itulah mungkin Israel antara lain telah menyokong sebalang peran damai bersama-sama dengan Gaza dan juga Palestin ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, mereka dah tak tahan kena kecam di seluruh dunia. Dan persidangan pada kali ini memang begitu besar dan luar biasalah, menyaksikan kehadiran begitu ramai sekali presiden-presiden, perdana menteri dan juga ketua-ketua negara yang terlibat dalam mencari usaha bagi menyelesaikan plan damai ini, di mana antara yang hadir termasuklah Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, of course Presiden Mesir selaku tuan rumah, and then kita juga ada Emir Qatar, kita ada pemimpin Palestin Mahmud Abbas, and then kemudian kita ada Raja Jordan, and then kita juga menyaksikan kehadiran Perdana Menteri Kuwait, kita juga lihat ada Presiden Azerbaijan, Chancellor Jerman, ramai lagi, termasuklah Presiden Indonesia iaitu Prabowo. Tetapi ada satu pihak yang saya tahu memang sangat-sangat mengharap untuk dijemput tetapi tidak dijemput, iaitulah Malaysia. Setepatnya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tengok-tengok untuk majlis yang sebesar ini yang memang basically-nya memerlukan orang-orang yang berpengaruh dalam isu Palestin ini hadir. Tengok-tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dijemput. Bukan beliau dijemput tapi tak datang, tetapi tidak dijemput langsung, tuan-tuan dan puan sekalian. Memang sangat-sangat memalukan. Tetapi itulah,
Apabila ditanyakan dekat parlimen mengapakah Malaysia tidak dijemput tetapi Prabowo pula dijemput, ini jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang Muhammad, semalam perjanjian damai telah dibuat. Lebih 20 negara hadir. Saya betul-betul, tapi saya nampak orang pakai songkok seorang tu, saya terubak sikit hati. Kenapa PMX tidak hadir sama dalam serangan damai? Yang keduanya, kenapa Hamas? Persetujuan dibuat dengan Hamas. Hamas saya tak nampak gambar sebab saya tengok 2 jam semalam untuk bolehkan saya tanya soalan pada hari ini. Jadi, pertama, kenapa Malaysia tidak berada bersama? Yang kedua, kenapa Hamas tak dilibatkan langsung? Yang ketiga, Yang Muhammad, cadangan Yang Muhammad, saya nak tanya, ini ialah kejayaan yang cukup besar. Apakah usaha yang dibuat serta-merta? Sebab bila orang Palestin balik, semuanya telah dihancurkan. Jadi di samping makan minum, mereka juga perlukan tempat tinggal. Saya mencadangkan supaya Saudi yang mempunyai banyak khemah di Mina, musim haji lambat lagi, supaya dihantar serta-merta ke ke Palestin untuk membolehkan ibu dan juga kanak-kanak ni dapat ada tempat yang lebih selesa. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Rao. Negara-negara yang diundang adalah negara yang beri sokongan penuh pelan damai 20 perkara tersebut. Malaysia tidak termasuk kerana Malaysia menyokong dengan bersyarat. Syaratnya ialah comprehensive solution, membawa balik rakyat Palestin yang terusir dikeluar, dan beberapa syarat-syarat yang terkait dengan hak Palestin sebagai satu negara yang tak termasuk dalam plan. Plan tu kalau sudah baca 20 poin, tak termasuk soal hak rakyat Palestin, negara dan kedudukan penjajahan yang terus. Jadi pelik juga bila Malaysia kata, bila Anwar kata, oh kita tak dijemput kerana kita langsung tak ada syarat-syarat yang kita letakkan dalam plan damai itu. Ada je masalahnya. Dan let's say kalau tak ada pun tuan-tuan dan takkan terjemput sebagai satu pihak yang boleh memberikan pandangan berimbang. Sudah tentulah takkan terang jemput orang yang ikut cakap dia 24 jam. Sebab kalau kita perhatikan pun tuan-tuan dan sekalian, antara yang dijemput ialah negara-negara yang baru saja iktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Dan mereka ini juga mesti ada pandangan berbeza dengan pelan damai Trump tersebut. Ini termasuklah Kanada, Perancis, UK, Spanyol kan. Mereka ini baru saja iktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Jadi mereka ini pun pasti ada syarat-syarat tertentu yang mereka nak lihat yang dapat dilakukan dekat Gaza. Dan of course lah, tak semua syarat itu akan masuk dalam pelan damai tersebut. Samalah macam Malaysia. Mereka ada letakkan syarat tertentu, ada yang masuk, ada yang tak masuk. Tetapi negara-negara lain dijemput pula. Kenapa tidak Malaysia? Itu yang pelik tuan-tuan dan sekalian. Cuma itulah, seandainya kalau Datuk Seri Anwar ini dijemput tetapi beliau menolak, terlalu cerita. Yang itu boleh nampak macam ada dunia izzah sikit lah kan. Ada dia punya macam kekuatan lah cakap, oh mereka jemput saya tetapi saya tak datang. Saya memilih tak datang sebab saya merasakan bahawa perjanjian ini tak cukup. Masa tu memang memang kau. Tetapi isu sekarang ini, Datuk Seri Anwar tidak dijemput langsung masalahnya. Datuk Seri Anwar sendiri mengakui mereka tidak dijemput. Jadi tak boleh buat apalah. Sebab kalau tak dijemput, maka no point lah kalau kau nak dakwa, oh mereka tak jemput sebab kita ada syarat itu, syarat ini sebagainya. Begitulah lucunya sikap kaum Melayu Malaysia. Pemimpin Malaysia pintar cari alasan kenapa dia tidak diundang ke Mesir. Terima kasih sudah menonton sajian kami.